Sebenarnya, ramai berharap peristiwa yang amat menyusahkan rakyat tidak berulang sekali lagi. Tak kurang juga yang menyesal. Boleh dilihat pada komen-komen di laman FB. Dalam video ini, kita hendak lihat data dan apa tuduhan Senator Paul terhadap si Fauci 4 tahun lepas berkaitan COVID. Carta ini tunjukkan bilangan kes influenza di Amerika sebelum COVID dan ketika COVID. Perhatikan tahun atau musim influenza 2021-2022 kerana influenza bermusim di Amerika kerapnya antara bulan Disember ke bulan Mac, iaitu ketika musim sejuk, yang mencatatkan bilangan kes influenza yang ketara rendah. Apakah maksudnya ini? Di mana pada kebiasaannya, setiap musim influenza, bilangan kes yang dicatatkan tinggi sekitar 30 ke 40 juta orang. Musim 2020-2021 tidak dipaparkan oleh mereka. Tak tahu kenapa. Mungkin juga kes rendah. Bukankah salah satu tafsiran adalah kes influenza telah disalahfahami dan diletak di bawah COVID? Kita bersangka baik. Jom lihat apa penjelasan oleh pihak CDC tentang keganjilan tersebut. CDC kata langkah mitigasi seperti pemakaian pelitup muka, berkurung di rumah, mencuci tangan, tutup sekolah, penjarakan fizikal dan sebagainya berkemungkinan menyumbang kepada penurunan dalam insiden selesema 2020-2021, kemasukan ke hospital dan kematian. Mereka pun tak yakin sangat dan kata kemungkinan. Juga CDC sebut anggaran keberkesanan vaksin selesema musim 2020-2021 tidak tersedia. Sebab itu tidak dipaparkan pada carta. Kan dah tahun 2025 ini. Kenapa dibiarkan masih tak dikemas kini? Hakikatnya, kemungkinan lain yang tidak disebut ada pada kenyataan Senator Paul 4 tahun yang lalu, di mana beliau yang juga seorang doktor perubatan bertembung dengan si Fauci. In fact, there have been no scientific studies arguing or proving that infection with COVID does not create immunity. In other words, Dr. Crotty found significant evidence of long-term immunity after COVID infection. No, it's not. You had the vaccine and you're wearing 2 masks. Isn't that theater?